Tahun 2022, ramai kata emas mahal. Hari ini, mereka berharap dapat beli semula pada harga tahun 2022. Kalau Hana bagi pilihan nak beli emas 1 kilogram pada harga RM277,000 atau RM590,000, mana yang anda akan pilih? Mestilah semua orang akan jawab RM277,000 kan? Tapi realitinya, ramai orang tak beli ketika harga masih rendah. Kita selalu tunggu gaji besar, tunggu bonus, tunggu harga turun. Akhirnya, kita hanya mampu melihat harga emas terus meningkat dari tahun ke tahun. Lihat sahaja poster ni, nilai emas 1 kilogram boleh berubah daripada sekitar RM277,000 pada tahun 2022 kepada lebih RM616,000 pada tahun 2025. Dan itu menunjukkan bagaimana harga emas boleh berubah mengikut keadaan pasaran dari semasa ke semasa. Persoalannya, bukan pada harga emas sentiasa naik. Soalannya, bila anda nak mula menyimpan? Kerana orang yang berjaya menyimpan emas bukanlah orang yang paling kaya, tetapi mereka yang berani bermula lebih awal dan konsisten menambah simpanan sedikit demi sedikit. Kalau 1 kilogram nampak jauh, jangan risau. Dengan Public Gold, anda boleh mula mengikut kemampuan anda sendiri. Tetapi jika anda mempunyai bajet sekitar RM590,000 nak beli 1 kilogram ni terus, boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.